Assalamualaikum. Dari mana ni? Felda Layang. Felda Layang. Ada apa-apa ke hari ni? Ada. Ada apa? Dapat nombor 1. Dapat nombor 1 dalam kelas? Oh, tahniah. Siapa nama adik? Erika. Okey, makan shell out masam manis. Masih Kalau ni okey? kalau dia punya portion banyak Ada ni portion. memang berbaloi je lah. Portion dia. Kalau ni ada jagung, ada ketam-ketam pun besar-besar, ada kupang, ada tulang. Jagung. Lah. Jagung pun ada. Jagung pun ada. Banyak portion dia. Jadi nanti lepas makan bagi bintang berapa bintang nak kasih? 5 bintang. Okey, masih kita bagi 5 bintang. Okey, tahniah atas kejayaan nombor 1 dalam kelas. Terima kasih. Okey bang, macam mana makan kat sini bang? Okey bang. Tanya ni. Dia peminat shell out dia. Peminat shell out. Okey, macam mana peminat shell out? 5 star. Ini 10. 10. Okey, adik nak kasih berapa bintang adik? 10. 10 bintang untuk kita punya Dia shell macam out. ni lah. Saya dah makan shell out ni dah banyak tempat. Oh. Tapi yang ni sedap, portion dia pun banyak. Kalau ikut ni boleh makan lebih daripada 4 ni. Kita ada 4 orang tapi dia boleh Masya-Allah. lebih daripada 4 ni. Okey. Mungkin boleh 5 ke 6 ke 7 mungkin boleh. Memang penuh. Portion dia tak habis ni. Portion banyak dan sedap Okey, ini menu shell out masam manis. Masam Kalau manis. kita tambah ini budak ni, ni anak saya Okey, ni. yang ini. Sedap tak? Pedas tapi tambah lagi. Okey apa? Okey, terima kasih bang Okey, sama-sama. Jadi kalau korang di luar sana yang nak rasa masakan shell out masam-masam manis ni, korang boleh datang ke Warung Nur Syafaan. Dibuka pada jam 11 pagi hingga 12 tengah malam.